rumah tu dia bermisteri setelah ditinggalkan ke masa orang duduk lagi kat situ? Tak, rumah tu orang tua-tua dulu memang orang kata jaga rumah lah. Kawasan tempat kami tu tiap-tiap rumah tak ada pagar tau. Buat rumah biak macam tu. Tapi orang tua-tua ni pandai lah. Mereka ada ilmu. Mereka pagar rumah. Mereka pagar rumah bacaan apa. Mereka baca lah ayat-ayat pagar rumah. Kita tak tahulah apa yang diorang menuntut ke macam mana. Cuma kita nak cerita kisah misteri yang berlaku di rumah tu. Pakcik yang tahu Tok Nek pakcik lah. Tok Nek Wan. Bukan Tok Wan. Bapak Tok Wan tu Tok Nek Wan nama. Jangan tak nama. Tak ada nama. Jadi rumah tu Tok Nek Wan ni dia tanam pokok jangguih tau. Pokok jangguih color merah. Buah merah ada, buah kuning ada. Pakcik suka buah kuning. Dia kuning ya buah tu. Satu pokok kuning tu manis. Merah. Kuning manis. Kalau merah rasa tak sedap sikit. Orang kampung ni, dalam kampung ni rumah dia ya yang ada pokok jangguih. Orang lain tak tanam, dia yang ada. 2 pokok, satu merah, satu kuning. Bawah tu bubuh ndui. Buat ndui bawah tu. Kami duduk naik ndui bawah tu lah. Lepas tu orang kampung yang nak makan buah tu minta tau dekat Tok Nek tu. Minta dia bagi, kata ambil lah. Orang nak buat laksa, ambil pucuk jangguih, orang budak-budak nak ambil biji pun dia kata ambil lah. Dia tak kisah orang tua tu. So, pokok tu besar. Nak jadi cerita masa tu pakcik kecil ke, pakcik ingat ni cerita tu. Orang mana mai tak tahulah, bukan orang kat kampung kami lah, orang luar kampung kami, dia mai malam. Dia nak curi buah. Dia ambil buah. Bubuh lain kain pelekat. Buah. Dia ambil banyak buah lain kain pelekat. Lepas tu dia nak keluar kawasan tu tak boleh. Tahu? Dia tak tahu. Tapi yang peliknya, kawasan rumah kami tak berpagar. Tapi orang tu bila ambil buah, dia nak keluar daripada tak kawasan cari tu. jalan. Tak jumpa cari jalan. Macam mana pandangan dia pun tak tahu. Gelap ke, ada pagar ke, tak tahu ya. Yang pakcik ingat lah, esok pagi tu, Tok Nek ni dia pergi masjid. Dia turun tangga tengok 2 orang duduk tidur merengkok dekat bawah tangga tu, dekat tanah tu. Tengok Tok Nek ni turun tangga, lepas main minta maaf lah, kata kami ambil buah, kami curi buah, kata nak keluar tak tahu jalan nak keluar. Sampai main tu sekali tu. Lama dia kata ikut dia kata ambil lah buah. Dah apa ambil dah, nak bagi balik kat aku, buat apa ambil lah. Jom ikut aku keluar rumah ni. Kami rumah semua terkejut lah, jaga semua tu. Pakcik jaga apa ni? Heboh kat bawah, rupanya dia bawa 2 orang ni keluar daripada kawasan rumah. Dia tu sekali tu. Okay lah. Itu kisah pertama. Rumah tu orang tua-tua dulu ada penjaga. Penjaga rumah. Sebab tu orang rumah kami tu tak berpagar sebab ada penjaga. Dalam rumah tu ada jelapang padi, simpan padi apa, ada bangsai buat proses pokok atak nipah lah, dalam semua kawasan rumah tu. Jadi orang nak curi padi pun tak boleh, nak curi nipah pun tak boleh tu. Nak curi buah pun tak boleh. Kawasan tu. Tapi tak ada pagar, tapi orang tak boleh
Tak nak usik. Tak boleh usik. Hmm. Itulah keistimewaannya rumah pusaka kami ni. Nak jadi cerita macam ni lah. Siapa pergi rumah tu, janganlah buat perkara tak senonoh lah. Tak selamat. Adik sendiri pun apa dia buat tak tahulah. Tapi mesti dia buat sesuatu yang tidak elok lah, yang mendatangkan kemarahan kepada penjaga rumah. Yalah, kita macam tu lah. Jadi dia tidur malam, tilam tu bergulung tu dengan dia sekali tu. Ganjil lah, betul. Dia tak percaya, tapi bila dia kena baru dia tahu. Tahu. Masa muda dulu sekali, pakcik pun tak apa nak percaya tu masa muda. Masih kecil, tapi bila berlaku kat pakcik sekali tu dulu, pakcik percaya. Pakcik dulu kecil-kecil dulu main orang tahu acilut tu, acilut. Itu dah cerita dah. Dah cerita dah. Sorry.